Okey. Ruang. Okey, boleh. Kita pergi pada ruang dahulu. Okey, kita mulakan tahap yang ketiga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Okey, cuba tengok dekat sini. Apakah corak seterusnya yang paling logik? Cuba tengok mula-mula. Awak nampak tak dia selang-seli dekat sini? Cuba bagi tahu dekat cikgu supaya cikgu pilih tu betul. Tak adalah cikgu malu juga. Cikgu pilih jawapan daripada awak lah. Okey? Saya pilih jawapan semua daripada awak semua. Bagi jawapan dekat ruangan komen. Okey, nampak tak pattern dia macam mana? Dia mula daripada satu je. Boleh nampak? Okey, bermula daripada yang satu titik. Satu lorekan. Kemudiannya 4 lorekan. Lepas tu dia bercambah. Okey, nampak tak? Dan lepas tu dia gabung balik. Okey. Dan agak-agak awak rasa mana jawapan dia? A, B, C, D. Mana satu? Cuba bagi tahu cikgu dekat ruang komen. Betul B? Saya tekan B Alright, saya tekan B Ush, betul lah anak-anak semua. Okey. Kita mula tahap 3. Jadi kita jumpa pula soalan matematik. Jangan takut, dia ada rahsia dia untuk awak skor dekat sini. Okey. Okey. Cuba perhatikan satu persatu. Nampak tak? Kalau daripada 20, 24, tiba-tiba tidak ada kita nak letak 28 tak boleh. Okey. Kena perhatikan satu persatu. Agak-agak awak nak letak apa? Yang ni melibatkan nombor sifir tau. Ada jawab D. Okey, saya cuba D betul lah. Bagus. Cuba tengok macam mana dia buat. Okey. Baris atas kan ada yang nombor 5 kan? Okey, D darab dengan kotak tengah 4. Okey, darab dengan 4 dapat 20. 8 darab dengan 3, 24. Ada yang faham ke tak faham? Okey, yang penting apa kelas? Yang penting awak ingat sifir. Okey, cuba tengok. 5 darab dengan 4, awak dapat 20, betul tak kelas? Kan? 3 darab dengan 8, awak dapat 24 kan? Okey, 7 darab dengan 6, awak dapat apa? 7 darab 6, awak dapat apa? 7 darab 6, 42. 42. Nampak tak? Dia hanya buat kotak saja supaya nak kelirukan awak. Supaya awak berfikir. Kalau saya buat kotak, lebih kurang sama saja. Betul tak anak-anak pelajar semua? Boleh nampak? Okey. Kita pergi kepada tahap yang ketiga. Okey. Yang ni sama macam tadi tapi pattern dia lain sikit. Okey. Agak-agak. Apakah nombor dekat tanda soal? Cari nombor di dalam kotak yang hilang. Fikir berbaik. Jangan terburu-buru. Jangan rasa macam curiga. Fikir elok-elok. Boleh? Okey. Agak-agak awak rasa apa jawapan dia? Kena fikir. Okey. Setekan yang mana yang jawab? Okey, ada yang cakap 6, ada yang cakap 4, ada yang cakap 8, ada yang cakap 10 tak ada cakap. C Okeylah, ramai yang cakap C. Wih, betul lah. Pandai awak kira Okey, cuba kita tengok. Sila kaji perkaitan sistem lajur, kira menegak lurus, okey, lari lurus dari atas ke bawah. Okey. Awak nampak tak? Daripada kotak kiri 7 tu, dengan kotak kanan tu kosong. Lepas tu darab dengan 2. Awak dapat 14. Kemudiannya, baris yang kedua. Kotak tu nombor 4. Awak tambah dengan 2. Okey? Awak tambah dengan 2. Kemudiannya, awak darab pula dengan 6.
Nampak tak? Okey. Kita tahap 1, tahap 2, tahap 3. Yang kebat saja Tahap 1, tahap 2 awak boleh buat saja. Yang tahap 3 ni saya nak kena ajar awak supaya awak lebih faham dan awak bersedia. Okey. Keluar pula makanan fast food. Cuba tengok. Persamaan angka. Okey. Daripada fries tambah dapat 20. Lepas tu tiba-tiba dapat burger, tambah tu jadi 16. Saya tahu je mesti awak boleh fikir. Kalau satu fries tu mesti berapa? Mesti awak boleh fikir. Confirm mesti awak boleh tahu. Betul tak kelas? Betul. Satu fries bermaksud 5. Betul tak? Menunjukkan 5 darab dengan 4 adalah 20. Betul tak kelas? Betul. Jadi. Okey, bagi tahu dekat Sir. Apakah nilai bagi jawapan yang terakhir? Ada yang jawab A, ada jawab yang B, ada jawab yang D. 16. Betul. $22. Wih, betul lah kelas. 2 kentang RM10. Okey, RM10. Kalau satu kentang, macam saya bagi tahu dekat awak tadi kan, awak guna sifir 5. Awak dapat 5, betul? 2 air, okey, bermakna satu air tu berapa kelas? Cuba kita usaha. Satu air adalah 2, betul? Okey, bagus. Jadi jawapan dia ialah A, 16 menunjukkan satu air adalah 2. Betul tak? Burger berapa burger? Burger adalah 6. Betul tak? Betul. Fries adalah 5. Jadi 5 tambah dengan 6 berapa? Tak. Awak tak boleh tambah macam tu lagi. Mana kata fries kena darab dahulu dengan air kan? Betul tak? Betul tak? Fries 5 darab dengan air 2. Betul? Jadi 5 darab 2 10. Tambah dengan burger berapa? 6. Boleh faham tak dekat sini? Boleh faham? Boleh faham tak? Okey, bagus. Okey. Okey, kita pergi pula kepada persamaan huruf. Kita kira lagi. Okey. Cuba tengok dekat sini. Kalau api ialah 1, 16, 9. Awak rasa agak-agak macam saya bagi tahu dekat awak kena buat ke huruf-huruf tu? Kena tulis tak macam huruf saya buat ni? Contoh saya buat tadi dekat awak semua. Nampak tak yang saya buat dekat awak? Gigih saya buat dekat awak semua. Nampak tak? Nampak tak? Awak rasa kalau awak ujian PKSK, awak kena buat macam saya juga tak? Kalau saya kata kena, awak nak buat tak? Kena buat. Supaya awak tak tersilap. Itu saja apa yang saya boleh beritahu. Kena buat. Okey, boleh semua? You have to do that. Supaya awak tersilap, tak silap. Okey, kita kembali kepada soalan kita. Kalau api tu adalah 1, betul tak? 1 tu adalah api kan? A tu, okey sorry, A tu adalah 1. Okey, kalau P, cuba kira P dekat kedudukan nombor apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul tak P dekat 16? Betul. Dan I pula adalah berada pada kedudukan 9. Kalau I, awak carilah pula nombor yang berkaitan dengan I. Tengok I. A, I, R. Ambil A, I mana I? Ambil 9. R mana R? Ambil yang ni berapa? 17, 18.
Jadi betul tak yang saya buat? 1918. Betul tak yang saya buat? Betul tak? Tepat sekali. Apa yang telah awak subscribe kelas Maya ni? Semua ada. Okey, bermula dari kecerdasan emosi sehinggalah kepada artikulasi penulisan.